Dan keempat yang last ni ada tukar standard diri, okey? Ini paling penting lah. Standard orang biasa, tak apalah, esok boleh buat lagi. Okey, kalau standard orang kaya, orang berjaya lah senang kita. Kalau aku kata aku buat, itu dia kata walk the talk lah. Siapa yang dia cakap dia buat, itu adalah orang yang standard orang berjaya. Hidup kita ikut standard yang kita tetapkan. Itu mentaliti yang secara seprasedar. Apa yang kita fikir, itu lagi yang akan jadi. Dan sebelum saya habiskan video ni, sebenarnya kita tak perlukan motivasi pun setiap hari. Yang kita perlukan adalah identiti yang baru. Berhenti fikir, aku nak jadi disiplin. Dan mula berfikir macam ni. Aku jenis orang yang disiplin. Nampak tak konsep tu? Okay? Dia macam mentaliti yang kita mengajak diri kita, aku jenis yang disiplin. Notah. Macam tu. Dia akan main psikologi sikit lah. Identiti ditentukan dengan tindakan. Tindakan tentukan hasil. Hasil tentukan hidup. Kalau kita masih identify sebagai orang malas, hasil kita akan ikut dan result kita, result orang malas. Nampak psikologi dia tu? Kehidupan kaya ni bukan datang dari harapan sebenarnya. Ia datang daripada standard yang tinggi. Yang kita paksa pada diri kita yang kita boleh, okey? Tak perlu sempurna, tak perlu konsisten. Kau nak hidup biasa ke nak teruskan macam sekarang ni, okey? Itulah persoalannya. Nak hidup luar biasa, naikkan standard. Nak luar biasa ni, semua benda kena naikkan. Circle ke apa ke, mentaliti ke, semua kena naikkan standard. Dan mulai hari ni, versi kaya, diri anda sedang tunggu, okey? Diri anda tu, dia ada versi kaya yang tersendiri. Soalan dia cuma satu. Nak jadi macam dia atau tak? So, apa pendapat anda tentang kekayaan dalam hidup ni? Tulis di ruangan komen.